Jadi ibu dan bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah hubung kaitkan kita, saya dan ibu-ibu, tuan-tuan yang mulia, semua dengan kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, permata kurun yang pertama. Inilah mahkota kerja. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, bahawa umat akhir zaman tidak akan dapat diislahkan, tidak akan diperbaiki selagi mereka tidak membuat usaha sebagaimana generasi yang pertama dibuat usaha atas mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana dulu mereka ada hati yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, Umair bin Abdul Wahab, Safwan bin Umayyah, Khalid bin Walid, Amr bin Az, ini semuanya ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melenyapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada muka bumi ini. Sehingga Nabi ketika perang Uhud, di mana gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanggal, telah tercabut kerana perisai muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menembusi pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengeluh, bagaimanakah alangkah satu umat, satu kaum yang membuat Nabi mereka sebegini rupa akan mendapat kebaikan. Tapi di dalam pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahawa mereka-mereka inilah Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Amr bin As, yang akan membawa agama ke seluruh alam. 30 tahun kemudian, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika di Sydney, Maulana Jawid bagi tahu, bila nak istimak ni, dua perkara kena ada pada diri kamu. Pertama, sebagaimana berlaku pada Khalid bin Walid, pembuka Syria ataupun Syam. Apa keadaan Khalid bin Walid? Dia tidak tidur 3 tahun. Sepanjang 3 tahun tu, tapi kita tak bolehlah ambil. Saya pun ditanya oleh satu orang, macam mana boleh tak tidur 3 malam, 3 tahun langsung tak tidur? Bukanlah maksudnya tak tidur, maksudnya tidur yang sempurna, baring nyenyak 8 jam, tak ada lah. Ini keadaan yang berlaku pada Khalid bin Walid selama 3 tahun. Dan satu lagi keadaan Sayyidina Umar sendiri, yang mana dia telah jumpa satu orang wanita, budak perempuan pengsan, jatuh pengsan. Maka diangkat budak perempuan ini, ditanya, siapakah budak perempuan ini? Siapakah ini? Sayyidina Abdullah bin Umar, anak beliau. Wahai Amirul Mukminin, ini anak ayah anda. Dia pun tak kenal. Kerana apa? Semua sahabat-sahabat tenggelam dalam kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, ini zaman Sayyidina Umar, mereka terus tenggelam dalam kerja. Fikir bagaimana agama ini akan sampai ke hujung-hujung dunia sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bagi tahu pada Zainab radhiyallahu anha, wahai anakku, wahai putriku, jangan kamu risau, jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih, nanti agama ini akan sampai ke seluruh alam. Jadi ibu-ibu dan bapa yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah maksud kita buat pergerakan, segala pergerakan, segala perjumpaan, segala perkumpulan, perhimpunan. Macam Jur Masurat ini yang kedua ke yang pertama? Yang pertama. Tahun ni punya. Delay telecast. Jadi ini ibu-ibu dan bapa yang dimuliakan Allah, ini semata-mata untuk mengeluarkan umat ke jalan Allah SWT, keluar di jalan Allah. Dan kawaif, syarat-syarat dimudahkan. Zaman waktu Amir Waqt, Maulana Sa'ad Damat Barkatum, sebagaimana tadi Amir Sa'ad kita bagi tahu, bila diputuskan seluruh dunia, siapa saja lelaki yang sudah keluar 40 hari boleh membawa isteri dia, ahliah dia, walaupun 3 hari 3 kali pergi ke India. Tapi kita tak respons lah. Orang Malaysia saya ingat tak respons begitu lah. Seperti Tunisia ke Morocco 150 pasang berada di Nizamuddin bila dilonggarkan.
Jadi apakah maksud ini ibu-ibu dan bapa yang dekat Allah? Untuk membendung segala kebatilan, kemurtadan yang sedang menimpa umat. Hari itu jemaah Haji Wasnizam berbalik daripada Sheffield. Apa dia punya kalkuzari? Wanita-wanita semua dah, kami tidak mahu solat lagi. Rumah ini rumah yang terima jemaah. Yang tak terima jemaah, yang di luar sana berapa ramai lagi. Itu hari pun ustaz di Anggerik bagi tahu beratus ribu yang memohon untuk murtad. Ini di sini, di Malaysia. Dulu saya masih kat Audition, ini cerita tahun 1993, duduk depan ustaz. Ustaz bagi tahu yang menunggu untuk permohonan murtad itu pun, ini kes sama dulu Lina Joy, kalau siapa yang ingat zaman-zaman tu. 30,000 itu baru Majlis Agama Port Dickson, tuan-tuan yang ibu dan bapa yang. Inilah keadaan umat. Untuk itu semua kena keluar di jalan Allah. Bila Maulana Ilyas ditanya kenapa semua kena keluar di jalan Allah, lelaki pun kena keluar, wanita pun kena keluar, ustaz pun kena keluar, mudir kena keluar, engineer pun kena keluar. Kerana untuk bawa umat ini ke tahap agama semasa ketika umat ini ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah beberapa jemaah yang telah dibentuk. 2 bulan berapa orang? Berapa pasang? Ni tadi 2. Masya Allah. 40 hari 2 jemaah. 10 hari. Maksud kita keluar di jalan Allah, di dalam khuruj ada islah, di dalam kerja ada tarbiyah. Untuk islah kita kena dalam kerja. Dalam kerja ada islah. Itulah maksud kita keluar. Pembaikan tadi, islah amal kita, iman kita, islah kita punya tabiat kita untuk dibaiki. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, maksud muzakarah kerja ini, dan Hadraji bagi tahu ketika di Amerika, di mesyuarat Amerika, kenapa bayanat muzakarah target kita kena buat selalu, lagi dan lagi. Kita kena duduk mendengar, kita kena cakap, mendengar lagi dan lagi, untuk mendatangkan rasa bersalah, feeling inside guilty yang kita telah tinggalkan, umat ini telah tinggalkan kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan itu kehinaan, kehancuran, ketidakselamatan nyawa, harta benda orang Islam, kerana umat ini telah meninggalkan kerja yang mana daripada makam mereka, afdal mereka adalah kerana kerja ini. Tapi pertama-tama kerja inilah yang ditinggalkan, dan yang buat hanyalah sedikit daripada yang sedikit. Jadi untuk itu kita akan muzakarah kerja dibuat lagi dan lagi. Untuk apa? Pertama, supaya qabuliat yang dibentuk tadi, di kerja pertama kita lah, jemaah-jemaah yang dibentuk dapat keluar di jalan Allah. Qabuliat, amalan qabuliat. Jadi amalan qabuliat ni ibu dan bapa yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama itulah yang 6 pesanan tadi tu. 6 pesanan yang kita kena sempurnakan, itu 6 pesanan tadi. Untuk wanita ni 6 pesanan untuk wanita. Taklim di rumah. Pertama, taklim di rumah. Itu hari Kakuzari di England, ditanya berapa ada 6 perkara di rumah kamu. Sebab banyak ada taklim, tapi yang 5 amal rumah tak sempurna. Bila ditanya berapa taklim di rumah, kenapa tidak ada 6 perkara di rumah kamu? Kerana wanita-wanita kami tidak hafal atau tidak boleh cakap tentang 6 perkara. Kalau macam itu, tuliskanlah. Tulis 6 perkara tadi. 1, hakikat, yakin kepada kalimah la ilaha illallah. Hakikat ilmu, sembahyang yang khusyuk dan wudhu. Hakikat ilmu dan zikir. Hakikat ikram muslimin. Hakikat ikhlas niat. Hakikat dakwah dan tabligh, mujahadah di jalan Allah. Lepas tu baca. Apa ada masalah itu semua boleh tulis dan baca. Ni pada istimewa UK ni, orang UK, IPB. Tuliskan, lepas tu bacakan balik. Kamu sudah menghidupkan 1 amal daripada 5 amal rumah tadi.
Yang mana ini amal Nabi sallallahu alaihi wasallam hari pertama telah libatkan Siti Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Siti Khadijah Kubra radhiyallahu anha telah menceritakan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ceritalah sahabat, tapi cerita sifat-sifat Nabi lagi tinggi. Hari pertama, ini kepentingan dia. Hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah libatkan Siti Khadijah untuk hidupkan 5 amal rumah. Di antaranya adalah Siti Khadijah menceritakan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau orang yang baik, engkau orang yang menyambungkan silaturahim, kamu memberi makan orang miskin. Semuanya sifat-sifat Nabi telah diceritakan oleh Khadijah Kubra. Jadi apa masalah untuk tentang 6 perkara ini? Wanita-wanita kami tak tahu, tak hafal, belum keluar lagi. Ini alasan. Jadi catat, sebut, ada kamu sudah menghidupkan amal, apa sifat-sifat muzakarah 6 perkara. Lepas tu bila ditanya kenapa pasal bab Al-Quran pula, wanita-wanita kami tidak tahu baca Al-Quran, tidak mahir baca Al-Quran. Apa masalah? Tidak boleh baca Fatihah ke? Ready tanya. Tak boleh baca Fatihah, boleh kan? Boleh. Sebab syarat sah solat adalah baca Fatihah. Baca Fatihah setiap seorang, maka telah hiduplah 5 amal, 2 perkara itu. Lepas tu tinggal sempurnakan dengan mesyuarat, dengan tashkil. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dimuka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk itu kita kena hidupkan ini untuk keluar tu. Beberapa jemaah tadi kita kena sempurnakan taklim di rumah sebagaimana yang dikendaki oleh orang-orang tua kita. Di Kuala Lumpur ada berapa halqah? 353 halqah. Tahun lepas masa saya duduk untuk taklim TMM rumah baru, rumah saya pun mula tahun lepas Haji Kamsin, masa tu 244 buah rumah taklim mingguan di Kuala Lumpur. Tahun ni yang terbaru ni ada permohonan 2 diluluskan dari 263 menjadi 265. Jumlah 265 lah. Daripada jumlah 353 baki 88. Inilah kerja kita nak hidupkan usaha di Kuala Lumpur. Manzil TMM, apa manzil? Manzil untuk TMM tu, taklim mingguan masturat. Manzil dia setiap lorong ni lorong apa? Lorong apa? Anggrek apa ni? Setiap lorong satu taklim mingguan masturat. Setiap lorong. Ini manzil dia, titik akhir usaha kita. Bayangkan berapa banyak kalau di Kuala Lumpur ni 353 halqah pun belum itu pun bukan manhaj mimbar mau setiap paling tidak satu muhallah, satu masjid. 3,500 masjid di Kuala Lumpur ni ada setiap muhallah ada TMM dia. Sekarang satu halqah, satu TMM pun belum ada, tuan-tuan yang boleh. Baru 265, 88 baki. Maknanya 21 tahun, 21 penambahan. 4 tahun lagi baru kita setiap halqah. Berapa lama tu usaha tu? Syarat dia 2 orang 10 hari, 3 orang 3 hari, 3 pasang 3 hari. Ini nak diusahakan dalam kerja kita. Jadi kepentingan TMM ini ibu-ibu dan bapa yang dimuka Allah SWT, kerana inilah sebagaimana lelaki untuk mendatangkan kerohanian, untuk dia kena hadir malam markas. Tapi untuk masturat, berhimpunnya mereka ialah pada TMM, taklim mingguan masturat. Taklim mingguan masturat adalah kepentingan dia untuk mendatangkan jazbah. Kalau tidak, kita dengar lama-lama kelamaan itu pun kita belum cek setiap rumah tu kadang tinggal ibu dan anak aja. Macam ubat cap batuk tu, cap ibu dan anak aja tinggal. Anak, menantu, ibu. Dia tinggal 3 orang. Kerana apa? Kerana tidak ada juhud. Tidak ada juhud. Untuk taklim mingguan masturat ni pun
Sebelum tu kena ada juhud paling tidak disebut di dalam mesyuarat harian masjid tadi. Disebut, dan siapa nak dijumpai, orang baru, siapa orang baru. Ini untuk perkara-perkara seterusnya, untuk menyediakan rumah-rumah baru, orang baru. Paling tidak disebut di dalam tak fikir harian, mesyuarat harian mu'alaf. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, taklim mingguan masturat ni kepentingan dia itulah untuk sehingga setiap rumah orang Islam wujudnya 5 amal rumah, 5 amal Masjidun Nabawi ada di dalam setiap rumah orang Islam. Inilah keadaan yang wujud di zaman Madinah Munawwarah, zaman Madinah, yang mana setiap rumah orang Islam, wanita-wanita mereka sibuk dalam amal dan lelaki sibuk dalam amal masjid. Inilah yang kita nak wujudkan, tuan-tuan yang mulia. Untuk itu semua kena khuruj. Untuk belajar ni semua kena khuruj 3 hari, 10 hari, 2 bulan, 40 hari. Jadi 3 hari ni sekarang tidak sempurna jemaah yang tidak ada anak dara atau anak gadis kita sendiri. 2, sekurang-kurangnya 2. Dulu dilarang. Ingat lagi dalam tahun 1993, Mesyuarat Malaysia Nizamuddin 1993 minta 24 jam. Sebab kat Kelantan dulu sana kan, dia minta dah 24 jam lah. Keputusan tahun 1993 tu hanya Masjid Seri Petaling saja yang boleh 24 jam ketika itu. Bila sekarang dibuka, tuan-tuan yang mulia, dah open. Malaysia dah ada yang 24 jam dulu, selain Seri Petaling belum ada. Di Indonesia sekarang sudah ada 512 amalan masjid yang hidup 24 jam. Di Pune, jemaah 3 hari lelaki, 278 jemaah 3 hari. 238 di Pune. Maksudnya setiap waktu sembahyang mengeluarkan 1 jemaah. Setengah waktu 2 jemaah. Ini keadaan di Pune. Di Mewat 13 masjid, dan masjid mereka telah sembahyang yang akil balik 100% akil balik sembahyang 5 waktu. Ini yang nak diwujudkan, tuan-tuan yang mulia. Untuk itu lelaki dan wanita kena keluar di jalan Allah. Tidak ada perbezaan kepentingan. Dari segi kepentingan usaha agama ni, lelaki dan wanita adalah sama. Tetapi Kuala Lumpur berapa jemaah 3 hari? Lelaki 600. Paling banyak 679 rekod. Masturat setiap minggu baru 35 setiap bulan. Tak tally. Sepatutnya setiap bulan dalam 150 macam itulah, barulah tally. 150 bulan ni 150, 450. Tapi apa yang berlaku, ibu-ibu dan bapa yang mulia, jemaah 3 hari adalah hanya 30 hingga 50 jemaah setiap bulan. Maknanya dari 600 tu lagi kurang usaha masturat. Sedangkan usaha masturat tu Maulana Sa'ad bagi tahu dalam Mustarat Cimahi, 10 kali lebih utama daripada kerja lelaki. Usaha masturat 10 kali lagi lebih utama daripada usaha lelaki. Maksudnya apa? Bukanlah masturat pun kena buat gas, usuli gas, tasqiti gas, umum gas. Dia tetap di rumah. Tapi sebaik saja lelaki itu keluar di jalan Allah, dia 17 hubung kait mahram tu dihubungkan dengan kerja. Immediately. Isteri dia, anak perempuan dia, nenek dia, makcik dia, semuanya kena hubungkan dengan kerja ini, kepentingan. Maksud dilonggarkan kawaid itu, syarat-syarat untuk banyak jemaah-jemaah masturat dibentuk. Kerana inilah kerisauan kita punya hadrat. Masa kita keluar kat Milwaukee tu, ada announcement hari Jumaat. Hari ini ada satu pelajar telah murtad. Sebab apa? Di-announce kat sekolah tu. Dia ada sekolah, ada masjid sekali gabung dengan sekolah.
kat Uni Roki tu. Sebab budak ni dia minta kat masuk ke sekolah agama tu, tapi tak ada tempat sebab penuh. Jadi di reject dia punya permohonan di sekolah publik. Of course lah, sekolah publik kat Malaysia pun dah macam ni, apatah lagi kat Amerika. Jadi penyesalan yang sangat besar lah kat pengurusi sekolah tu, yang dia announce kat masjid. Kawan anak saya dulu yang kat Qatar, Pakistan, tulis apa, dah announce dia migrate ke Canada, dah murtad. Ini yang paling ditakuti. Ini jemaah Haji Waslizam, wanita-wanita dah tak mau solat, declare lagi. Dan jemaah Pak Ya beritahu umur 18 tahun ini yang kat Norway pula, yang kat Norway, yang umur 18 tahun dah tak ada hubungan dengan agama dan keluarga, masih duduk kat rumah, keluar masuk, mata pandang pun tak ada, keluar masuk bebas, suka hati. I, you. I don't know you, you don't know me. I'm on my own. Ini keadaan. Ini keadaan ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang kita. Jadi kalau kita tak keluar di jalan Allah, tak segerakan 10 hari, tak segerakan pergi ke Nizamuddin, fikir, jadi apa, melayak untuk seluruh dunia, satu kerugian yang sangat besar. Bila kita tak melibatkan isteri kita, itu pun bukan isteri saja, kita kena adik perempuan kita, makcik kita, nenek kita, anak saudara kita yang 17 mahram tu kena hubungkan dengan kerja ini. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dimuliakan Allah SWT, untuk maksud itulah. Jadi bila jemaah-jemaah dibentuk ni, kita kena usahakanlah sehingga jadi. Dengan penuh tumpuan pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami. Ini saja. Sebagaimana zaman Saidina Abu Bakar, ketika itu gelombang kemurtadan, gelombang Nabi palsu, orang tak mau sembahyang, orang tak mau bayar zakat. Inilah keadaan zaman kita ini, ibu dan bapa yang dimuliakan Allah SWT. Untuk itu kita kena doalah, mohon kepada Allah untuk sempurnakan jemaah ini dan taklim mingguan maskurat waktu keluar, insyaAllah. Semua sedia insyaAllah. Saya sedia, semua sedia insyaAllah. Inilah kerja saya, kerja ibu-ibu, kerja tuan-tuan yang mulia ke seluruh alam. Semoga Allah SWT hantar kita ke seluruh alam insyaAllah.